Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hairul. Jadi pada hari ini saya iaitu Wadi Isyirah binti Fadli akan membentangkan PDM saya ataupun bahan bantu belajar iaitu SpongeBob. Jadi untuk BBM kali ini saya sediakan untuk subjek pendidikan moral untuk murid tahun 6 bagi nilai kasih sayang iaitu amalan cinta akan negara. Jadi pertama sekali kita akan pergi dulu pada bahagian atas iaitu terdapat roda berpusing. Jadi bahagian ini murid akan membusingkan roda ini dan memilih salah satu daripada bentuk ini. Jadi apabila mereka mendapat bentuk ini akan mewakili satu dilema moral yang terdapat di dalam bahagian badan SpongeBob ini. Jadi contohnya murid akan pusing. Contoh dapat fries. Jadi apabila murid buka di bahagian badan SpongeBob ini akan terdapat beberapa jenis makanan. Jadi tadi kita dapat fries, so sekarang kita akan ambil satu fries untuk fries. Jadi murid perlu scan QR yang terdapat di belakang ini dan ia akan memaparkan dilema moral yang berbentuk AR. Jadi ini merupakan salah satu dilema moral yang akan menggunakan AR. Jadi contoh dia, jadi murid akan meneroka setiap sisi boleh atas, bawah, tepi, kiri, kanan dan mereka akan teroka dan melihat situasi ini serta melakukan semula situasi yang digambarkan ini. Jadi sekarang saya akan pergi pula kepada bahagian tepi SpongeBob ini. Jadi di bahagian tepi terdapat 3 lubang di sini. Jadi wakil murid akan mengambil satu dan memilih satu lubang secara rawak dan apabila mereka masukkan tangan akan terdapat satu gambar. Jadi gambar ini akan memaparkan kad dimensi moral. Kad dimensi moral ini terdapat di bahagian belakang SpongeBob ini. Jadi kita akan pusing pula kepada bahagian belakang. Jadi tadi kita dah pilih satu secara rawak dan lubang ni. Jadi murid perlu ambil mengikut gambar yang mereka dapat. Jadi contoh ke ini sama dia ambil. Kemudian mereka akan buka untuk mengetahui dimensi moral yang mereka dapat. Contoh yang ini emosi. Baiklah, jadi setelah wakil murid telah mendapat situasi serta dimensi moral berdasarkan BBM SpongeBob ini, mereka akan menjalankan aktiviti lakonan ataupun roleplay. Jadi dalam aktiviti ini, murid perlu meneliti situasi tersebut dan melakukan semula situasi ini serta menyelesaikan dilema ini menggunakan dimensi moral yang telah mereka dapat. Jadi aktiviti ini bukan sahaja dapat menggalakkan pemikiran kritis murid, tetapi ia juga dapat meningkatkan penghayatan murid terhadap nilai kasih sayang iaitu amalan cinta akan negara. Jadi jelasan di sini bahawa BBM ini dapat merangsang pemikiran kritis murid serta dapat meningkatkan lagi pelibatan aktif murid dalam sesi PDP. Sekian, terima kasih.